dalam banyak-banyak doa hak mustajab dia, doa Nabi. Dia Nabi sebutnya assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Selamat untuk kami kata Nabi, dan juga hamba-hamba aku, hamba-mu hak tanu bumi nu, dan umat aku bumi hak salih-salih. Jadi supaya kita termasuk dalam setengah orang salih, itu ikhtiar kita lah. Kecek supaya hak Tuhan nak, makan supaya hak Tuhan nak, pitih mak cari supaya hak Tuhan nak, gapo lagi bini beranak rumah duduk dengan laki bini supaya hak Tuhan nak, dengan anak cucu, dengan orang kapur, dengan berapa supaya biar tentu kita ni usaha sungguh-sungguh dengan niat nak jadi orang soleh, dia termasuk dalam senarai hamba Allah yang soleh. Gak sehari-hari ni para hadirin semua, sebanyak mana orang semaya disebut belaka wa ala ibadillah soleh. Cina semaya disebut wa ala ibadillah soleh, Melayu semaya sebut aja, orang Arab semaya sebut wa ala ibadillah soleh, orang Inggeris semaya, hak Islam hak semaya. Kalau atas dunia ni ada 300 juta, 10 juta orang Islam. Kalau sembahyang belaka, semua tu pakai doa kita, dan bila kita sembahyang kita kata wa'ala ibadillah salihin juga masuk dia juga. Ini hubungan irat, cara Allah Taala nak irat ke hubungan orang Islam sedunia ni, ibu berdoa-doa lagu tulis sembahyang. Kita sedar atau tidak, tu Allah alam atas kita lah.